Ruginya aku beli emas malam. Kenapa tak beli emas hari ni? Harga emas hari ni murah. Adakah salah kita tunggu harga emas murah baru kita beli? Kalau tuan-puan nak tahu, tuan-puan boleh save dulu video ni untuk rujukan di masa akan datang. Dia gila public gold ni akan cakap jangan fokus pada harga, fokus kepada pertambahan gram emas kita dalam akaun emas gap tu. Kenapa tuan-puan? Sebabnya tuan-puan, yang pertamanya, emas ni tuan-puan dalam jangka masa pendek memang akan ada naik dan turunnya. Maksud dia tuan-puan dalam masa setahun tu harga emas ni memang akan ada naik dan turunnya. Contoh pada bulan ni harga emas turun. Pada bulan depan harga emas murah. Ataupun minggu ni harga emas 7 hari harga emas naik. Minggu depan pula harga emas turun. Itu perkara biasa tuan-puan. Tapi tuan-puan, sejarah telah menunjukkan bahawa harga emas meningkat setiap tahun 10% dan ke atas. Bahkan pada tahun lepas saja kenaikan harga emas sebanyak 22.9% tuan-puan. Sebab itulah jangan risau pada turun dan naik harga emas ni dalam jangka masa pendek. Kita beli emas hari ni bukan kita nak jual bulan depan. Bukan kita nak jual 2-3 bulan lagi. Kita beli emas hari ni tuan-puan, kita nak simpan paling-paling kurang 2 tahun dan ke atas baru kita jual. Sebab itulah tuan-puan, kita simpan emas dengan berilmu, barulah kita akan jadi kaya dengan emas. Ingat tuan-puan, bukan emas yang menjadikan kita kaya, tetapi ilmu tentang emas. Jadi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas yang pertama, tuan-puan boleh tekan link di bio profil saya ataupun isi beg biru di bawah untuk saya bantu tuan-puan mulakan simpanan emas yang pertama.